Sembang Kembang, Sembang Kembang, Sembang Kembang. Okay, Assalamualaikum. Kita dalam podcast Sembang Rembang untuk episod yang ketiga. Ya, ketiga. Okay, hari ini kita panggil tamu jemputan kita lah. Guest kita Yazid Suhaidin ataupun dikenali sebagai Bang Ya. Kenalkan sikit. Okey. Nama saya Muhammad Yazid. Boleh panggil Bang Ya lah. Lebih selesa panggilan tu. Untuk makluman, untuk semua yang pendengar, Bang Ya ni dia sebenarnya adalah programmer lah. So nanti kita akan kenal sikit lah Maya ni macam mana. So macam ni Maya. Ya. Aku nak tanya hang lah. Hang pun memang duduk Kedah Okey. kan, orang Gunung Riang kan. Orang kat Semayang. Kita tanya lah, hang pun dah memang duk buat programming kan. So memang hang punya interest area hang memang dalam bahagian tu lah. Okey. So aku nak tanya hang, kenapa hang sanggup duduk Kedah tapi tak mau pergi duduk dekat KL ke Penang ke? Cerita sikit. Okey. Pasal apa aku nak pilih duduk Kedah, kenapa bukan kawasan KL atau Penang lah. Kawasan yang paling dekat sekali, kita kata soalan lebih senang. Kenapa tak duduk Penang lah. First, aku rasa yang sekarang ni sebab kebolehan untuk kerja remote lah. Tu memang yang tengah berlaku sekarang lah. Memang sekarang ni aku duduk Kedah. Duduk kalau start ni aku kerja remote lah. Company aku dekat KL kan. Tapi tak semestinya aku semata-mata duduk dekat start ni aku tak pergi KL. And then aku turun juga KL. Aku turun KL and then aku fungsi KL tu sama ada pergi company ataupun pergi juga jumpa kawan-kawan yang ada juga kat sana. Cumanya aku lebih banyak nak suka duduk dalam Kedah ni. Aku suka dengan environment yang ada dekat Kedah ni, yang mana aku tak boleh dapat benda dekat Penang and then benda tu dekat KL. Bagi contoh apa yang sampai rasa tak boleh move on lah. Nak pindah Kedah, nak KL ke, nak pindah KL ke? Aku tak boleh pergi lah. Aku kira aku backroot, aku mesti duduk Kedah. Tapi cara macam mana aku akan survive lah. Macam tu lah. Aku bagi contoh apa yang buat rasa. Aku rasa benda ni dia macam atas individu sebenarnya, sebab aku rasa ada je geng-geng Kedah yang duduk kat KL yang happy and enjoy duduk kat KL, and then aku rasa aku yang tak boleh duduk kat Kedah atau duduk kat KL tu sebab aku rasa satu persepsi. Aku rasa aku tak boleh dengan kehidupan yang crowded. Example, kita pergi kat Penang pun dah cukup dah. Aku tak boleh nak duduk. Masa kita nak jalan pun kita dah Semua hang, dah semua dah kepala kata. lah. Janganlah semua kata Penang tu semua. Sometimes kita ada kawasan-kawasan kat sana tu memang ada je yang best itu kita enjoy the view kat sana. Tapi untuk daily aku rasa dekat Kedah dah cukup selesa dengan environment untuk daily. Sebab hari-hari kita tak perlu menghadap satu situasi yang kita perlu ada jam, ataupun yang paling ketara adalah berhadapan dengan orang yang crowded, yang ramai dalam setiap kawasan. Contoh, even kalau kita turun pergi makan pun kita tak rasa crowded lah kawasan-kawasan kita ni. Sarapan pun banyak kawasan, makan tengah hari pun banyak kawasan. Even kat KL pun ada, ataupun kat Penang pun ada banyak kawasan. Tapi bila kita nak pergi satu tempat tu, nak pergi makan tengah hari lah. Oh, wah. Tengok kedai ni penuh Dia sebab terlalu ramai kan. terlalu ramai dengan crowd. Population Sebab kita tahu lah kawasan Penang dengan kawasan KL ni adalah kawasan tumpuan pencarian kerja kan. Jadi kat situ kalau kita pergi duduk nak pergi makan tengah hari pun aku tak boleh lah. So kalau macam bila kita tahu bila hang duduk Kedah ni dia dah luar kawasan yang maksudnya yang dapat kasi pekerjaan tu kan. So apa yang peak moment hang sampai aku dah Kedah tapi berbanding aku survive kat sini, serabut kat sini daripada aku duduk KL, lebih aku bertahan kat sini kat Kedah ni tapi aku buat something. Hang punya macam mana? Apa yang rasa macam paling moral down lah yang rasa aku nak buat something ni kan untuk nak survive kat sini kan. Kau ada momen tu? Masa nak cara untuk kita cari Alternatif lain kan. pendapatan lah. Yes, memang aku punya main income sekarang ni aku bergantung dengan company aku dekat KL tu. And then aku perform dengan company sekarang supaya aku boleh survive dengan kehidupan aku di sini. But
kita mestilah ada kita punya something agenda yang mana kita duduk di dalam kita punya local area, kawasan kita sendiri, apa yang kita boleh bantu untuk kita kata Contribute tambah lah. contribute atau sama ke bahasa bahasa faham dia orang kata nak tambah pendapatan. Tapi bahasa yang lebih kampung sikit, apa yang buat untuk hidup kat sini lah. Antara adalah satu, aku ada buat produk digital juga kan. Yang mana satu yang kita nampak yang aku buat tu adalah satu AI hub. AI hub yang untuk AI kepada marhain punya user lah. And then satu pun one of the income yang aku alternatif aku fikir apa yang aku boleh buat bila aku duduk dalam Kedah ni. Aku rasa majoriti orang-orang yang berada yang duduk dalam Kedah ni memang dia ada bigger business dekat luar yang link dekat Penang dengan KL. Ada that, mereka ada juga buat macam orang kata bahasa muda dah jual-jual barang online untuk survive hidup dalam Kedah. And then aku tak ke arah untuk Tapi hang membuat. pernah buat kan? Pernah lah buat. Pernah juga aku pernah buat bisnes macam jual barang-barang online, barang hasil dari Shopee punya ataupun order daripada China semua tu. Tapi aku tak berminat ke arah tu. Sometimes tu macam kita ada orang kena buat dia punya marketing, landing page semua tu. Sebab ini kita nak kena tarik user tu untuk beli. And then aku macam aku buat produk sendiri sebab aku ada talent untuk bagi IT kan. Aku buat AI hub yang mana semua orang tengah duk hype pasal AI ni. Jadi aku buat produk tu. Aku nak target user-user yang pro memang payah lah. Aku tak aku target user marhain lah. Target marhain. Aku pergi harga AI murah-murah. And then user tu masuk lah. Dari situ pun aku boleh tengok boleh juga cara nak income dari situ. Faham sama-sama bantu kepada orang yang nak start kan, baru nak explore. Baru nak explore AI apa semua tu. Jadi aku rasa better lah aku cari side income daripada situ juga. Antara yang tu salah satu. Tapi yang tu kita nampak ke arah kepada digital lah. Kita cari income daripada digital. Tapi boleh kata macam ni lah. Maknanya kenapa hang suka duduk Kedah ni ialah sebab hang nak mengelak daripada hirup pikuk apa yang dekat KL lah kan. Mudahan dekat dengan family ke macam tu kan. Betul tak? Boleh kata begitu tak? Boleh dikatakan juga sebab aku rasa majoriti orang nak duduk dekat kawasan sendiri adalah disebabkan untuk lebih dekat dengan keluarga. Kita nak dekat dengan family mudah kita So adalah imbangan dia tu kan. Lebih sini kurang kat sini kan. Ya betul. Semua orang dia tak sanggup tinggal salary dia tu, tapi dia sanggup lah tinggal bonding dia tu kan. Ada juga yang sanggup still dengan bonding, yang income tu macam later lah kan. Kita fikirlah macam mana nanti nak buat kan. Tapi itulah kalau ikutkan Kedah ni dia terkenal dengan pelancongan lah loh. Pelancongan, pertanian. Orang kata kalau duduk Kedah ni boleh main duduk healing lah kata. Santai lah. Santai lah tu. Dia kalau port santai kan kat mana? Kalau selalu hang balik tu balik rumah balik tak cik macam je. Aku sempat healing tak payah jauh duduk depan rumah. Depan rumah pun dah bendang dah. Rasa aku fikir orang Gunung Riang pula payah apa naik motor pergi Gunung Riang kata. Aku rasa dia pun tak tahu Gunung Riang kat mana. Benar dia pun tak tahu macam mana Gunung Riang kan. Payah nak kena Google lah. Kita kena Google lah. Terapus bigger. Kata Gunung Riang tu dah ada baju padi dah. Tak kira hujung minggu apa bosan pergi terjun kolam. Dia ada apa nama tempat? Aquatic. Rumah dia dekat dengan Aquatic, dekat dengan museum padi kan. Dekat dengan museum padi, dekat dengan Aquatic kawasan tu lah. Jadi kalau apa nak tahu, Kedah ada Petrosan tau. Cawangan Utara. Apa ingat lekeh? Pun dekat dengan rumah dia. Dia tu pusat utama tu kalau itu. Situ boleh pergi Petrosan. Siapa yang minat anak-anak, yang minat bahagian sains-sains pun ni nak tengok tu happy belah Petrosan tu. Ada Petrosan. Kalau nak berenang pergi dekat Aquatic ataupun dekat Lostak ni ada. Museum padi tu saya tak salah masuk museum tu adalah makan. Aku baru tahu. Hari tu aku bawa anak aku pergi museum padi. Aku baru tahu. Sepanjang aku duduk Kedah ni baru tahu rupanya kita dulu makanan dia ialah emping kan. Emping padi ya. Mesti dengar? Kau tak tahu tak? Tak tahu. Dia pun orang dulu terisi. Dia pun makan emping kot nama dia. Jenis padi ke tu? Dia nasi yang dikering padi yang dikeringkan. Dia pun buat macam makanan sampingan lah. Emping. Sampai nak ambil daripada padi tu. Padi. Tapi tak semua. Aku masa pergi museum tu baru tahu. Aku tak tahu. Rupanya makan emping padi. Tapi dia nama dia emping berah nama dia. Aku rasa ada bahasa ada nama dah lupa ada yang boleh makan. Lepas tu benda lain yang aku rasa bila aku duduk lama
kalau dekat aku rasa dah ni lah, memang tak ingat lah. Tapi bila Kedah lama sikit ni, baru nampak ada satu lagi macam kat Gunung Riang famous apa? Pokok buah riang apa? Apa Riang dok. apa yang dok nama dia. Riang dok dia macam anggur kan? Dia biji-biji Biji-biji kerang. kan. Riang dok aku tengok. Oh, duk Kedah apa baru tahu pokok tu Dia ada ada satu. dia ada setiap kawasan dia kan ada nama tu daripada buah tu. Contoh lain janggut ada buah janggut. Betul. Tu macam tapi kalau kita pergi belah kampung aku belah Kok Diang, di Kok Diang tu apa nama-nama masuk kat Asia pula. Gitu. Macam belah aku pula kalau belah mak aku belah Sepapak Kangkung. Kalau belah ayah aku ni belah guak. Belah Sungai Limau. Sungai Limau kat tu. So kampung itu lah. Ah, Tapi macam base aku ni memang base kat Batu Kumbak lah. Macam Gunung Riang kan, Batu Kumbak. Punya itulah. core kat situ. Itulah kata kalau kita tengok apa kat Kedah ni nak cari port mesti orang kata kalau port nak joli macam dekat KL tu ni memang terhad dah. Orang kata kalau kata boleh jumpa nak joli tu mesti pergi Aman Central begitu, Aman Jaya begitulah. Tapi Kedah ni banyak port healing ah. Banyak port healing. I think lebih selesa port yang untuk family. Jadi kita fokus kita memang untuk family. Kalau hampir main dengan members itu pun Kedah ni memang apa kata Kedah tak ada apa. Kenapa kan? Padahal banyak ya. ya. Main dengan family untuk port healing banyak kawasan lapang main dengan anak semua gitu. Sebab dia kaya dengan pertanian, benda banyak. Kemudian dia ada tempat yang macam mana Hulu Jerai kan. Guna cerai. Untuk Guna cerai pun tapi dengan family lah. nanti nak pergi. Ada pergi cerai dengan member. Kalau pergi Tapi cerai tengok dengan member pergi ragah apa tau. Pergi guna cerai, pergi guna cerai, pergi Ragah. mendaki. Laki ya. Mendaki guna cerai, Naik. guna riang, guna macu Kok Diang. Bukit Wang pun ada kan. Kau nak? Boleh Tak kalau ada ada track. Semua bedek. Bukit Wang tu dia black area kan. Masa. Kalau Ah, dulu sekolah dulu lah. Aku sekolah dulu. Tapi orang Kalau tanya kalau naik motor ke. kalau kata level consumer daripada kita yang tak ada skill ni Gunung Riang macam Gunung Riang kalau pergi hujung minggu kalau tak orang kata tak panggil yang tunjuk jalan ke apa kat situ dah ramai orang follow orang. Apa? So aku rasa Gunung Riang aku dulu pernah bawa member aku tau. Contohkan aku dulu mengaji UMT kan. Betul ada sekali tu tengok ada depa mai visit depa mai lepak lah. Maksudnya mai tengok Kenuri kot. Mai Kenuri lepas tu ada mai Kedah aku bawa depa pergi Gunung Riang. Gunung Riang kan ada apa? Gua kan. Dalam gua tu kan apa namanya kristal apa? Batu kristal. Batu kristal kan. So aku rasa orang pergi maling kan yang masuk dalam. Yang masuk dia tolong bawa. Orang pergi maling kan. Maling gunung. Maling gunung kan. Aku pergi tu kan bawah tu kan dia ada macam rekreasi kan. Lepas tu ada kedai-kedai kan. Jual kristal tu kan. Aku bawa dia kawan-kawan aku pergi kat kristal tu. Duk tengok batu kan. Lepas tu dia offer kata nak beli. Tak beli satu. Lepas tu dia tanya apa nak tak join. Pergi kutip. Masuk dalam gua. Aku dah macam jam sat. Boleh masuk kan. Dulu ni memang famous lah kat Gunung Riang tu pakai pergi cari kutip batu kristal kan. Batu kristal. Dulu masa kecil orang panggil batu bunga. Tu macam ada nama batu kristal. Macam tu lah sebab batu tu hidup. Kita boleh tuang air, kita boleh dengar. Betul. Batu tu dia hidup. Dia banyak orang masa tu zaman ramai orang kutip. Memang bulan ni bukanlah tak ada langsung tapi susah jumpa sebab disebabkan dulu dia mana pakai kutip. Aku cerita bila dia offer tu aku pun macam okay on lah beli beli kasut macam hitam betul kan. Legend lah. Legend tu aku kira aku beli. Aku macam rasa macam aku duduk Kedah lama pun aku tak masuk. So kebetulan dah bawa kawan-kawan aku kan. Aku pun masuk early lah. Weh bawa maling tu bawa masuk. Masuk belah Gua Kelawang ke? Aku macam ya. Gua Kelawang yang ada tangga kan? Betul. Gua Kelawang ni. Masuk dalam tu. Kelam. Tapi pakai tu headlamp lah. Headlamp tu. Aku rasa headlamp dia tu bagi macam tak? Aku suruh pakai lampu. Tapi ada maling okey kot. Aku di belakang memang. Tapi memang tak ada safety check betul. Kelam gua tu. Aku rasa itu underground tau. Aku sebab yalah dia offer tepi kan. Aku macam on je lah. Mungkin tak dari segi apa safety apa tu memang bergantung headlamp. Kasut legend tu je lah. Tapi memang kami 5 orang kot. Masuk lah. Tapi bagi aku tu momen yang paling best lah. Sebab Han rasa macam orang kampung situ tau. Dia bawa guni kan nak. Guni tu kan nak sebuah batu kan. Batu tu. So aku dengan kawan aku di belakang lah. Masuk dalam sampai atas gitu. Okay ni tuju lah. Ni dia sebut lah nama lah. Aku tak ingat lah.
Dia abang lah nama kenapa sejarah-sejarah dia tu kan. Kemah kat dia. Orang Ah. kampung itu kau rasa. Cerita pun dia cuma disuruh masuk tu lubang. Aku fikir apa masuk, aku suruh dia masuk tu. Yang mading tu masuk tu juga boleh selamat keluar. Aku pun masuk lah. Hantar masuk. Ni, aku masuk Kecil macam ni. Kecil. Kecil lah tau. Betul, tapi memang dalam tu memang lawa gila Malaysia tu. Kalau suluh tu memang Cantik kan Helen kan. Aku nampak, wih gila, lawa gila serius. Cuma dia aku tak petik lah, tak ambil. Apa tak? Dia ada skenario ni kot. Benda tu kan. Ada katok-katok tu kan. Kita tak direct katok bunga dah. Tapi bila aku boleh pegang tu, memang aku boleh rasa, oh Kristen macam ni. Maksudnya bentuk dia tu kan. Tu keluar lah. Tapi memang aku dah fikir masa tu aku fikir, kata kalau aku duduk dalam tu, kalau katakan tanah runtuh ke apa, pisang lah dia cakap. Bagi pengumi lah. Cuk habis lah. Tapi tu antara momen, yang belum masuk Tu aku masa naik tangga aku duduk kaluar tengok habis kelam tu aku tak boleh masuk maknanya aku lagi orang guna riang dah. Kita jaga sampai kita kat tua dia Tapi aku tak faham kenapa dia tak buat Aku tak nampak servis tu ada. Dia pun tak jadikan official kan. Maka aku tak tahu. Tapi tak juga aku rasa tu. sebab tak pasal mungkin ada, tapi boleh check lah nanti. Cuma aku rezeki masa kopi tu memang underground. Sebenarnya tak bagus kalau ikut cara ni. Disclaimer. Disclaimer. Ini salah satu. Tak AP cari. Tak bagus lah. Kaki gunung pula. Ya, betul. Dia kena ada yang, langkah keselamatan yang betul lah. Yang bawah register. Macam kami tu memang kebetulan ya. Orang kampung itu lah kot offer. Kami pergi lah. Tapi memang bahaya lah. Itulah. Itu salah satu kawasan yang mungkin tak ramai orang tahu kat luar sana kan. Itulah yang pelancongan yang menarik biasanya kawasan-kawasan sini yang best juga lah. Yang salah satunya keunikan kawasan tu sendiri lah. Yang bila kita tahu Gunung Riang tu ada batu bunga tu. Best. Kita tak tengok lagi kawasan-kawasan lain yang macam bala Gua Kebal belah Podiang, and then Gunung Bacul mana tu. Tapi kita tak ada lah target kepada macam tu sebab apa kita aku ni jenis orang family man. Jadi aku banyak cari environment yang ke arah family lah macam tu. Jadi masalah kalau kita nak pergi hiking tu macam belum lah, tak sampai lagi lah stage. Yalah, tak logik lah nak bawa family kan. People anak masih kecil jadi tak sampai lagi lah kata waktu tu. Kalau kata anak-anak nak besar mungkin lah boleh kan. Tapi bila anak besar kita pula kerepot lah. Kita pula tak lah. Kita pula macam tu lah dunia. Tapi memang duk lali Gunung Riang tu kan tinggal letak dalam letak. Gunung Riang dalam letak kan. Maksudnya orang lali. Letak tu je lah Gunung Riang. Lepas tu kalau bika pun aku duk pergi Podiang. Lepas tu kalau macam kita tengok ke belah nak jadi tempat pusing-pusing pun kita ada belah Yan kan. Nak belah laut tapi kat kalau laut ni kita tak kalah belah kita bila yang syok untuk mungkin bersantai. Kita tengok belah bahagian timur yang laut yang biasa kan. Tapi kurangnya kawasan kita boleh juga untuk bersantai, kena angin kan. Itulah aku nampak sebenarnya pelancongan Kedah ni pelancongan dia banyak kan. Cuma aku rasa cara nak selain dari TikTok ni orang duk je makan-makan je lah kan. Tapi aku rasa macam kena ada satu directory yang memang yang memang nak mengetengahkan apa yang menarik dalam pelancongan Kedah ni lah. Kita ada experience Kedah. Tapi experience Kedah ni aku tengok dia macam basic website saja. Dia macam basic content. So aku pernah macam fikir macam okey tak ada ke kita macam player-player kita ni kan untuk bantu dari segi orang digital lah kan. Kita nak bagi dia ada wow. Maksudnya kalau aku pernah kawan aku tanya masa tu aku kat KL, dia beritahu lah, okay, Muiz last time I pergi ke Kedah tau, Chinese lah. Ya mak, kita pergi Kedah, tapi I tak tahu lah kat mana lagi I nak pergi. Dan I pergi sana tu bukan I nak singgah ke, objektif dia tu bukannya nak melancong di Kedah. Dia macam ala-ala aku pergi lajak Penang, aku nak lajak saat pergi Kedah kan. Betul. Cuma dia tak tahu nak ke mana. Yalah masalah dia nak pergi Kedah tu dia nak tengok ada apa. Tengok ada apa. Tapi so, dia tak ada satu sumber untuk dia nak tengok. Aku nak pergi mana. Nak tengok TikTok pun. Itulah dia banyak sangat kan. So dia nak rancang perjalanan tu macam mana. Betul. Lepas tu aku pun macam make sense juga cakap kan. Lepas tu aku macam fikir kita kena ada satu benda macam directory yang maksudnya yang memudahkan lah kan. Maksudnya dari segi digital kan dia boleh search. Okay, kebiasaannya aku rasa Kedah ni macam kata orang balik kampung. Orang pergi kenduri. Kan? Ada beradik kenduri. Kemudian kalau ada business street tu aku rasa sangat tipis lah. Sebab Kedah ni masih lagi bukan business yang offer untuk orang nak main istilah? Main buat job kat sini kan.
ada bahagian kerja dalam sini untuk apa Ha. masuk. Cuma mereka ni banyak duduk dalam, keluar keluar dalam. Dia tak Yalah, berlaku yang luar, masuk dalam, masuk masuk dalam dalam, ni. masuk dalam. Okey. So memang objektif tourism tu memang sama ada kebanyakan kawasan kalau orang lokal duduk dalam ni mesti sebab kenduri. Okey. Contohnya kan dia buat kenduri. Kenduri berumai. Betul. Kalau Kedah ni kalau kata ada members daripada jauh nak mai. Kalau mai tu macam orang kata depa orang luar and then mai Kedah. Kalau ada members Kedah tu advantage lah sebab members yang Kedah tu akan Recommend kan. recommended kawasan-kawasan tu. Jadi mungkin setakat kawasan saja mereka akan recommended masuk dalam perkampungan mereka and then hadap budaya dalam tu lagi. And then walaupun ada certain tempat tu dah tak banyak dah yang apa orang bagi yang kita boleh jumpa standard kenduri dengan budaya tu sebab kenduri sekarang ni dah banyak nak pakai dewan semua. Jadi standard semua kawasan sama lah kalau guna dewan. Tapi kalau kenduri ikut satu location tu, ikut rumah tu yang kita ada macam orang kata buat syarikat dah, nak buat kenduri buat syarikat dah, lepas tu gotong royong sama tu tu suasana tu macam ada tapi Lebih susah nak jumpa. Lebih best lah suasana tu kalau ada members yang dia balik kenduri kan, hampa nak orang luar nak menumpang main tengok suasana tu boleh. Boleh. Tengok lain tengok suasana tu. Tapi tu nampak macam banyak boleh hidup macam homestay kan. Betul Resort lah. tu Ni boleh lah. aku rasa majoriti banyak kawasan bukan tak Kedah aja. Tempat lain pun kebanyakannya semua orang fokus kepada homestay dah sekarang ni. Banyak lah kata orang luar nak main. Kita ada banyak kawasan-kawasan yang best dengan homestay. Dan kawasan yang best tu mesti akan ada homestay. Jadi tak risau dah masalah nak cari ke kawasan penginapan lah. Jadi Betul kan. senang lah. Family pun banyak lah kita ni nak pergi homestay lah. So kita ada je macam apa Agoda tu kan. Iyo. So aku rasa macam negeri kena ada satu apa tourist app lah. Tourist app tu Untuk kalau orang yang kata kenduri ke, maksudnya dia tertarget segmen dia lah. Segmen dia tahu lah popular dekat Kedah ni ada pelancong, maksudnya orang luar negara. Satu lagi kalau orang lokal ni nak pergi kenduri, business trip dengan apa saya saja ronda. So segmen dia tu dah kena bagi mudah depa. Betul. Okay, kalau hampir Kedah masuklah directory ni hang bagi tahu je hang nak singgah kat mana. So situ dia akan recommend ni ialah kawasan-kawasan yang patut hang boleh singgah dalam Melayu. Okay, just kalau boleh tu bukannya fokus kepada kawasan pelancongan saja sebab bila mereka pointing to that location, mereka kena tengok juga apa yang ada tu dari segi kedai makannya, dari segi penginapan dia, dari segi apa lagi transport ada kelengkapan apa macam dari segi macam ada hospital ke, ada stesen minyak ke, tak ada. Tapi yang benda tu boleh tengok dalam map. Tapi yang paling utama adalah kedai makan, penginapan, and then tempat apa yang ada pelancongan yang boleh tengok. Tiga benda tu yang bila orang sampai satu tempat tu, depa akan tengok benda tu. Bila takkan depa sampai satu tempat tu depa nak sewa homestay and then depa tak tengok kawasan keliling tu ada apa. Depa terus pergi tempat lain pula. Depa kena bila sewa homestay tu, depa akan pusing ah. Dia jadi tengok apa. Dia jadi ni lah. Bila at least dia ada recommendation tu, dia boleh tahu aku singgah homestay A. Ni aku boleh selama Dayak pergi kat sini. Sini tengok tempat dia homestay. Belakang tu tempat orang buat apa wayang kulit. Bukan jalan jumpa tu kan. Sebab kadang-kadang ada benda budaya yang kita tak tahu pun ada lagi hidup ni kat sini. Mana nak boleh jumpa wayang kulit lagi kan. Betul lah. Macam tu macam kalau Kedah yang famous kalau nak kata apa Ustaz Fidah tu kan. Apa Majid Bushra. Itu adalah tempat checkpoint yang kita boleh and then yang kita boleh masuk negara tourism tu lah. Kan. Jalan. Jadi ada satu sistem yang boleh come out dengan tempat-tempat yang macam tu yang cover dengan kedai makan dengan bukan Kedah pun memang arah dengan kedai makan pun. Semua aku dah heran kalau tetap pengalaman lah aku dah jumpa orang kata kita nak buat macam ni tak dia pun nak checkboard. Aku macam checkboard tu apa boleh bantu kepada orang ni kan. So apa memanglah AI. So apa checkboard tu boleh tolong. Aku tak semua benda yang melibatkan AI. Aku rasa mindset tu pun kena betulkan juga tu kan. Tak semestinya chatbot tu memudahkan pengguna, tapi kalau kadang pengguna tu dia mostly pengguna sekarang yang nak melancong ni kebanyakannya dah alert, mereka dah pandai dah cara tengok apa phone untuk kawasan-kawasan yang mereka tak. Contohnya kita yang paling senang kita kat TikTok lah kan. Jadi berbanding daripada orang hanya tengok TikTok punya trending dalam kawasan tu, maybe kita prefer
akan ada satu Hub lah. hub Dia dah lah, hub kan. himpunkan kawasan-kawasan tu duduk dalam satu Lepas tu location. lampirkan TikTok punya review Lampirkan kan. review. Sebab TikTok tu bagi aku dia macam orang nak real lah. Real Dia, video yang macam mana keadaan asasi kat sana. betul. Bila depa duduk kawasan tu, depa dah dapat dah kawasan tu. Kat belakang tu ada kedai makan ni Tu depa nak tengok kat review Dia review Cari. macam mana menu dia. So at least provider tu kita boleh embedded ke ni link dia TikTok lah. Benda tu actually berlaku, tapi manually by user. Yang mana ada kedai makan belakang ni siap pergi cari kat TikTok kan. Jadi dia berlaku tapi dia tak by manual. navigation driven. Jadi dia usaha sendiri cari. Kena Okay, cari tapi sendiri. kalau ada satu hub yang bagi aku Kedah tourism je, experience Kedah punya memang dia fokus untuk application. Okay, hamai je. Okay, Nabi mana? So hang beritahu, okay, so edit stock kan kat mana? So hang letak je situ, nanti dia akan beritahu 5 radius area, kawasan ni. Yang belah kanan itu dia bagi recommendation yang mungkin tak nearest lah, tapi lain-lain punya visitor kan. Dia klik dalam tu, dia bawa ke TikTok. TikTok nampak lah, makan sedap semua. Dah syok kan. Ya. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang kita tak pasang. Aku kawan aku yang daripada KL tu yang beritahu, rupanya ada ladang anggur dekat bawah Gunung Jerai. Tak tahu? Tak. Aku tak Dia tahu. macam kadang-kadang aku rasa tak ramai kat orang Kedah yang tahu kata Kedah ni ada langgu. Aku Hidup kan? Hidup kan. Tapi yang pasal strawberry aku tahu lah. Gunung Jerai dah buat dah Gunung strawberry Jerai farm dah buat kan. strawberry. So dia nak beat Gubernur Highland lah kot. Tapi bagi aku good inisiatif lah kan. Han dah buka satu segmen lain yang nak bagi tarik pelancongan kan. Lepas tu aku dah fikir tak ada apa lagi yang macam servis pelancongan yang macam apa boleh main bendang ke, boleh rasa sendiri buat bendang ke. Tu kat Skincan dah ada. Tapi kat Skincan dekat Selangor depa dah buat benda tu. Tapi kat sini tak ada lagi yang fokus Siapa yang berani nak buat siapa tu kan? yang berani yang spend dia punya bendang tu untuk semata-mata buat pelancongan. Tak ada lagi. Melainkan kalau hanya homestay ambil view bendang tu aku rasa banyak lah. Tapi bagi aku benda tu still ada perlu sokongan daripada kerajaan lah. Betul. Kan, maknanya dia kena bagi, okay, contohnya nak menggalakkan. Dia kebanyakan aku tengok governor ni, dia banyak kepada menggalakkan. Contohnya, okay, dia tahu, okay, kelebihan dia patutnya kita nak rancakkan ekonomi Kedah ni dengan pelancongan. So contohnya, okay, apa macam mana kita nak menggalakkan dia? Cukup ke kita promote saja? Tak cukup. Kita kena bagi bantuan lain. Contohnya macam, okay, kita perlu satu amount, okay, amount letak je, okay, siapa yang buat pelancongan ni, okay, ni ialah dana yang kita akan bagi. Untuk tambahan, bukan untuk bagi penuh. Bagi untuk sokongan. Nak encourage dorongan dia rasa nak buat lah. Okay, siapa yang nak tukar daripada homestay ni ialah kemudahan dia. Siapa yang nak ni, inilah kemudahan dia. Tapi sama tu nanti selit lah. Bila dah rancak, ambil lah sikit cukai-cukai ke apa kan. Contoh macam tu lah. Aku dah rasa lah. Sembang boleh. Betul. Tapi aku rasa nampak je banyak event-event yang yang dekat yang boleh hidup kan. Yang ada kat situ. Apa Museum Padi tu depa ada event yang main dalam kawasan bendang. Depa hampak bendang tu, lepas hampak tu kan. Kita boleh main dalam kawasan tu. Depa ada main tarik tali, ada main bola dalam tu, pasang kemah buat pertandingan. Memang ada benda tu. Event tu hidup. Tu hidup. Tapi cuma benda tu berlaku setahun sekali. Bermusim lah. Jadi bila beracara. jadi kalau kata orang nak tumpu tu, depa buat pun mungkin pada tak pasti apa. Tapi ada waktu kemungkinan mungkin pelancong tak main pada waktu tu. Tapi bila kalau nak main pun bila main terus jam. Lalu tak jadi jam. Tu masalah pula. Dia sebab skala besar. Maksudnya dia bukannya satu operasi yang yang dah disusun lah. Jadi beracara, bermusim lah. Musim jadi bila bila acara tu dah habis, bila pelancong main pada long waktu, benda tu tak ada. Benda tu tak boleh nak dapat environment nak turun bendang jalan kaki. Tapi ada lah kalau tengok pelancong tu depa main parti kereta tapi bendang depa jalan atas ban atas batas bendang tu. Batas bendang ambil view tu. Tapi ada sampai yang banyak juga part pot macam tu yang cantik. Cuma kita tak ada special pot yang mana fokus untuk ambil view bergambar. Tapi kalau yang ada pun personally by macam orang kawasan tanah tu ada yang buat macam apa orang kata bentuk love jerami kat itu. Tapi kawasan-kawasan yang tertentu lah orang kata yang tak ada buat semata-mata untuk kedai depa saja. Itulah aku macam ada visi katanya. Setelah bila duduk Kedah ni aku memang nak kalau boleh aku nak cuba explore banyak lagi tempat macam yang saya tu kopi rock village lah. Rock village aku pergi.
Duduk bilik dekat belah, nak kata seat tak seat belah mana tu aku lupa dah nama dia. Tapi memang aku cuba biar dia kena bermalam, tapi aku tak malam lah. Aku pergi pagi, awal pagi, bawa family aku makan kat atas bukit tu. Dia cantik lah, dan hang nampak lah dia ada macam macam tempat berkemah lah. Tapi dalam kawasan hutan. Menarik lah, maksudnya ada banyak lagi. Dan macam yang apa lagi kat Bali pun dah. Bali ada tempat air mana kan? Ada dekat Lenggong. Lenggong lah, tapi nak ada lah kan. Tu antara yang tak sampai lagi lah. Tapi nampak kata banyak kawasan lain kalau belah Tapuh. Wah. Napuh lah. Apa ni Napu. Napuh. Belah orang panggil Napu cerita dia lah. ada Semua apa? ada museum coklat tak silap aku. Macam coklat lah. Kan. Betul? Ada. Nakona. Siapa tak Nabi boleh pergi Nakona. Nakona kilang coklat. Kalau dekat KL aku rasa, kalau kat Selangor aku rasa dekat Kota Damansara tu. Ada lah. Dulu rumah aku kat Kota Damansara. Aku duduk pergi kat dulu. Masa bila kita dah kerja kat sana, kita ada rumah sana kan. So aku dengan bini aku pergi dekat Kota Damansara tu lah, museum coklat. Tapi bila balik Kedah, ada kat Kedah. Rupanya ada. Nakona. Kalau boleh say Nakona tu, dia buat collaboration dengan TikTokers, konten creator yang adib apa? Dia berkembang. Depa kalau tengok dia konten tu, depa ni orang kembang tau, tapi depa kreatif. So projek tu tak salah aku, orang yang kilang tu yang buat founder Nakona tu, dia tu macam orang yang dalam food tech lah. So dia ada satu visi sama. Kata kenapa kalau kat luar boleh buat, kenapa kat Kedah tak boleh buat. So dia buka dekat tu lah, dekat Hosbor kan. Hosbor ada Napuh. So dia keluar kilang coklat sendiri. Aku biar bini aku buat anak aku tengok. Okey ke? Lawa ke? So dia small factory, tapi dia memang dekor oleh dua adik tu. Hak kembang. Dia pun buat cantik lah. Boleh lah bawa pi kan. Tapi best lah. Cuma dia tak banyak sangat coklat-coklat tu. Yalah, dia takkan nak buat besar sebab kawasan tu pun nak tarik pelancong pun susah juga kalau kata nak pergi semata-mata nak pergi untuk tu saja kan. Jadi kebanyakannya yang pergi kawasan lokal-lokal ni lah. Lokal. Tapi kalau kata ada yang lain yang pergi tak, orang kata pergi sampingan lah. Dia bukannya daripada KL semata-mata nak pergi tu kan. Aku tak kawasan itu. Dia ada kawasan dia sambil-sambil. Kalau aku nak pergi Perlis. Singgah saat kan. Minat coklat singgah lah. Betul. Coklat dia buat sendiri. Cuma ada coklat yang mungkin dia tak banyak sangat tersesuai dengan pembelian waktu kat kawasan itulah. Tapi bagi aku menarik. Maknanya dia berjaya create sendiri. Aku rasa sama je macam hang pun kan. Hang cuba create sendiri, duduk kat Kedah. Dia cuba macam mana nak bagi unik tu kan. Bagi dia kata kalau kat tempat lain pun takkan kat tempat kita sendiri kita tak boleh buat kan. Jadi dia usahakan sendiri je. Cuma dia penat sikit lah. Yalah. Dia macam banyak dia kena ada kekuatan sikit lah. Aku rasa mau kena circle kena kuat lah. Ya betul. Dia kata kalau kata macam tu depa kita dalam bidang depa sendiri, depa kena ada satu komuniti yang untuk build macam yang kita sekarang ni kan. Kita IT kat Kedah, kita build komuniti Kedah untuk kita nak buat something apa yang Kedah ni kan. Yang boleh bantu lagi kan. Ya betul, untuk berkembangkan lagi. Power je yang duduk Kedah ni kan. Buat cari lah. cara nak survive, buat ni masih sangat kreatif lah kan. Aku rasa macam majoriti Kedah ni aku rasa banyak bisnes tentang marketing. Banyak bisnes marketing. Tapi kita tak nak apa yang Kedah ni hanya hidup dalam marketing punya side saja. Kita nak tengok kita nak Kedah ni hidup dalam all side, dalam bukan takat marketing dari segi kata-kata kita untuk side kita nak Kedah pun nampak juga dari segi side IT dia. Dan Kedah ni pun nampak juga dari side dari segi orang kata macam pelancongan homestay punya untuk yang penginapan punya ni kan. Depa ada ekosistem depa sendiri dari situ. Dan ada macam macam pelancongan punya tu yang kita cakap tadi tu kan. Jadi biarlah kata kita balance lah semua benda, bukannya fokus pada satu part je. Maksudnya boleh banyak lagi lah seka-seka dan kita bantu kan. Kita boleh create lah. Sebab aku rasa yang kedai seni marketing tu yang Kedah pun banyak kilang tu kan. Banyak kilang-kilang. Kilang banyak Kedah ni. Tapi macam kilang kicap, kilang sos, everything macam tu. Jadi sempat tu depa ada depa punya
grup Facebook mereka sendiri dalam mereka punya environment. Mungkin kita tak interact dengan mereka punya environment kan. Yang tu lah. Jadi semua kita saja tak connecting. Bila lepas kita connecting, boleh kita ada collaboration untuk apa yang kita boleh up lagi dalam Kedah ni. Contoh bila IT masuk, IT duduk dalam jumpa dalam grup kilang ni, apa yang kita boleh tolong kilang ni untuk membangun dalam industri Kedah ni untuk kita passing produk tu keluar daripada Kedah ni. Betul. Yalah, buat sangat kita ni macam terkenal dengan pelancongan, F&B, betul, F&B. bahagian e-commerce, benda-benda yang apa? Orang order online pun Order kan. online. Tapi tu dia nampak lah kan, kalau barang digital pun banyak main dengan website. Betul lagi QR cost per page, per site. Dan paling famous kali memang apa? Guna WordPress lah. Tapi dah main AI ni dah boleh pakai dah. Baik code kan. Bukan baik code lah. Tapi nampak lah, so cuma nak tahu je lah kan, bila apa benda yang boleh speed up dia punya business dan nak sustain kan, kita boleh tolong kat mana. Dan dia aku nampak dia macam supply and demand lah. So bila setiap geng-geng yang buat business ni dia ada masalah. So bila geng IT ni digital ni kan Cuba cari solution. So automatic aku rasa benda tu dia akan grow lah. Ya, betul. Dia ni grow, dia ni pun grow. Ya. Sama lah, dia akan bantu lah kan. Conclusion dia adalah tadi kita sembang ni pasal Maya lah. So Maya ni memang Kenapa pilih? Memang pilih Kedah. So dia memang duduk lama sini, dia memang power lah. Kalau tangan dia memang buat programming memang bagi kat dia. Untuk galang Kedah lah. Tak buat banyak projek dia buat tau. Dia ada buat projek infra letak dekat atas rumput-rumput tu. Ada Randy lah. Ada orang. Tu nampak untuk internet punya lah. Saja nak Randy untuk walaupun jarak kita boleh pergi sampai 5 km lah. Untuk produk-produk consumer. Tapi so far tu memang level-level price industry lah. Tapi dari apa puluh lah. Tahu kayu lah. Kita pakai kayu dah. Dah tahu pakai kayu. Letak betul nak tembak nak bagi dapat internet lah. Nampak macam mana orang Kedah ni dia nak survive dekat ni guna cara apa pun asal dapat internet. Maksud internet tak boleh masuk lagi kan? TM kan? Itu ada kawasan yang TM tak masuk lagi. Dia padahal ada satu maksudnya tak semua benda yang infra dah ready. Tapi disebabkan keperluan nak kena ada juga. So dia kreatif lah. Satu apa lagi masa tu sebelum ada 5G lagi pasang 4G booster dekat Godiang. Kita cari pasang antena kat atas, kita cari supaya pencawan terdekat lah. Tengok ada idea lah. Ada mana aku dah buat tu, kita pusing antena tu dekat pencawan terdekat supaya dia boleh tarik line 4G tu. 4G booster. Dapat. Dapat. Tapi itulah walaupun 4G tu kita dapat full bar, semestinya kita dapat high speed. Disebabkan oleh tiang tu sikit, ada satu je. Nanti kawasan keliling tu ramai, menyebabkan kita speed pun walaupun full bar kita dapat slow speed lah. Sebab speed tu tak cover itu jumlah penduduk dalam tu. Nampak anak jadi jawatan padu. Betul tu aku suka idea yang cerita aku hang disebabkan nak tolong adik-beradik kat kampung kan. Tu hang guna Unify. Pakai Unify tu, lepas tu pasang mesh satu kampung lah. Kampung. Kampung kecil lah, pasang dekat 4 biji rumah. And then mesh tu kita semua mesh letak kat luar je. Lepas tu macam nak buat pakai macam P2P punya tu yang tenda punya produk tu dia akan tembak dalam tu kampung. Tapi walaupun coverage tu dah boleh pergi luas, tapi dia tak boleh cover device yang banyak lah. And then ada kawasan-kawasan yang terlindung tak dapat, yang lindung pokok tak dapat. Tapi so far kalau pakai mesh and then dengan pakai kabel tu masih better lagi lah, sebab rumah tak banyak, mungkin ada 6 biji sekampung tu lah. Tapi berbalik ke tadi lah, asal dia tu macam mana digital ni dengan apa yang ada tu kita boleh tolong kawasan-kawasan setempat. Ni salah seorang dia. Dia macam mana dia kreatif, dia buat nak tolong orang setempat dia. Kalau TM tu mampu tu. Disclaimer ni lah untuk personal lah, ready. Betul, bantu family terdekat. Itu je lah kita untuk podcast kali ni. Episod yang saya menarik lah. Best lah. Kalau tanya aku memang dia aku rasa banyak yang kita punya topik yang pengalaman yang kita boleh congkil. Cuma ni kesannya kita tahu lah kenapa duduk Kedah dan apa halangan dia dan macam mana maksudnya dia punya fokus dia tu ialah sebab dia nak healing. Bila duduk Kedah ni tak payah fikir. Duduk Kedah tak serut kepala. Compare dengan semua orang boleh hadap, semua orang tak boleh hadap. So macam aku pun aku tak boleh hadap kan. So duduk Kedah pun dia memang best lah.
Yang penting dah cara macam mana kita kena grow sama-sama. Ya, betul. Itulah. Apa pun jumpa nanti di episod akan datang. Episod yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang Kembang.